Kita pergi tahlil, orang jemput tahlil arwah, orang tanya lu, sini ada tahlil tak? Boleh? Takut jadi wahabi ke apa, tak tahu lah. Apa lagi? Ingat bila kita pergi tahlil, kita sebut yang paling besar sekali, la ilaha illallah. Apa makna dia? Kita tak penting makna, penting masih depan. Nampak? Tu yang jadi tercela. Bukan salah tahlil tu, tapi niat nak makan. Tahlil tak tahu. Tahlil itu kita nafikan ketuhanan yang lain. Kita isbatkan sifat ilahi, sifat uluhiyah itu kepada Allah satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tuhan mana tiada? Mudah ada lagi payah-payah. Jangan tanya Walid. Tuhan mana tiada? Tiada Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Tak ada. Melainkan satu, iaitu Allah. Faham? Mudah juga. Betul ya? Nampak? Tak nak mereka kau lain jadi blank. Tiada Tuhan selain Allah, yakni tidak ada dah Tuhan yang bersifat seperti Allah, melainkan Allah saja. Apa contoh sifat Tuhan yang sebenar? Memberi rezeki. Tak ada orang boleh beri rezeki melainkan Allah, bahawa sah tali. Tiada orang boleh beri sembuh melainkan Allah. Tak ada siapa boleh beri zuriat melainkan Allah. Tiada siapa menjadikan azab melainkan Allah. Itu makna tahlil. Jadi kita ni kadang-kadang Allah beri rezeki, kadang-kadang kerajaan beri rezeki. Itu yang pening. Faham? Nampak? Tak ada. Yang beri rezeki satu saja. Nampak? Allah saja yang beri rezeki. Nampak? Yang lain tidak. Cuma datang kok ni melalui tangan majikan, melalui kerajaan, melalui menteri besar, melalui JKK, melalui ayah kita. Itu semua tu wasitah saja. Yang beri rezeki, innallah, sesungguhnya Allah, huwa, dia seorang saja, ar-razzaq. Hak lain bukan. Huwa tu seorang kedua. Seorang. Faham? Domain tu faham dah. Innallah, sesungguhnya Allah, huwa. Lagi kemah lagi. Allah tu satu dah. Letak huwa balik pada yang satu. Dia satu je. Razzaq, bagi. Faham? Jadi kita duduk tahlil tu ingat dah. Jangan ingat nak makan dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada menjadi selain Allah, tiada beri rezeki selain Allah, tiada menyembuh selain Allah, tiada mencipta selain Allah. 100 kali. Baru makan. Nampak tak? Faham agama. Dia buat ni, kita ni hidup, kau jangan suruh tengok semua-semua tu. Bukan nak suruh kita seronok ambil gambar selfie, supaya kita balik kepada dia yang satu.